Assalamualaikum guys, welcome back. Tadi kan kita ada sembang pasal Mamat ni dekat dalam video sebelum-sebelum ni. Oi, Aboy! You minum tak? Halal! Tak halal ni, Aboy! Ya Allah. So, cuba korang teka, apa pula babak seterusnya? Ada macam kita duk belajar Komsas waktu kita SPM dulu, betul tak? Abang satu! Bukan apa, dah macam dah tahu dah apa pula plot seterusnya. Tapi sebelum tu, aku nak breakdown dulu dengan korang untuk siapalah kan yang mungkin terlepas kapal dan semua ke semalam kecoh. Pasal ada satu video yang menampakkan seorang lelaki ni yang tak tahulah dia angkut tudung tu daripada mana. Lepas tu dengan selamba dia duk togak Kodi. Kodi pula Todi. Benda tu cetuskan kemarahan ramai, especially dari kaum Muslim, dan ada yang dah mula dah berkumpul dekat Google review, lepas tu bagi review teruk, review buruk dengan komen dan sebagainya disebabkan perangai lahanat lahabau si Mamat ni dengan kawan-kawan dia. Lepas kena kau-kau sampaikan ada yang duk desak supaya ada laporan dan juga tindakan dibuat dekat mangkuk-mangkuk ni, company yang berkait dengan perbuatan yang selalu akan masuk dekat dalam section 233 atau komunikasi dan multimedia Malaysia ni, ada update social media diorang yang mana diorang tulis macam ni. Kami dengan ikhlas memohon maaf atas perkongsian story baru-baru ni dari majlis pertukaran hadiah Christmas kami. Kami faham kandungan yang dimuat naik tak sesuai dan bersifat sensitif, terutamanya berkaitan kepercayaan agama dan hormat terhadap budaya. Itu sama sekali bukan niat kami. Kami akui tindakan tersebut satu kecuaian dan tunjuk kurangnya kesedaran dan kami bertanggungjawab sepenuhnya atas kesilapan ini. Di LMD Hell Launch, kami menghormati semua agama, budaya dan komuniti. Kami tidak menyokong atau bertolak ansur dengan sebarang bentuk penghinaan, ejekan atau perkauman. Oi, Aboy! You minum tak? Halal! Tak halal ni, Aboy! Kandungan tersebut telah pun dipadam dan kami akan lebih berhati-hati serta bertanggungjawab pada masa akan datang. Kami benar-benar kesal atas sebarang perasaan tersinggung atau ketidakselesaan yang timbul dan kami menghargai setiap maklum balas yang diberikan untuk membantu kami belajar dan menjadi lebih baik. Memang senang lah hidup kita. Kalau kata semua benda, kalau kata salah minta maaf, salah minta maaf, salah lagi minta maaf lagi. Benda memang dah terang-terang dah. Kalau kata kau ada common sense, kau tahu dah benda ni memang silap. Betul. Dan mustahil kau akan buat perangai kalau kata kau betul-betul ada perasaan hormat tu. Ya. Persoalan dekat sini, kau suka ke kalau kata ada orang yang rendahkan kepercayaan yang dah bertahun dah kau pegang? Ya. Apa-apa pun, aku masih lagi harap pihak berkuasa tolonglah siasat pasal benda ni. Aku tetap berpegang pada idea kena ada tindakan untuk set example supaya lepas ni semua orang boleh hormat dan tak sentuh sensitiviti agama, tak kisahlah agama apa benda pun dekat Malaysia ni. Betul tak? Betul. Tapi macam mana pun, ini ialah update berkenaan dengan bukan pandangan lah, update dari sudut pekedai dan juga boleh kata orang yang terlibat dekat dalam video tu, dan kita masih lagi menunggu apa pula feedback dari pihak berkuasa pasal benda ni. Takkan duk diam-diam aja, takkan nak duk kata oh kami sebenarnya memantau lagi apa perbuatan individu-individu ni semua. Kau nak pantau apa? Kau panggil, lepas tu kau set up terus, kau terus bagi tahu dekat diorang apa benda yang jadi kesilapan, apa benda yang buatkan kita kaum Muslim triggered, dan make sure yang diorang takkan buat lagi. Kau dokumentasikan segala benda ni, kau buat video, lepas tu kau kongsi, kau share lah dekat social media mana-mana semua, supaya lepas ni kalau apa-apa jadi, kita ada black and white, kita dah ada visual. Orang yang tak tahu pasal agama Islam pun diorang boleh rujuk dekat situ. Oh, patutlah diorang selama ni marah benda semua. Aku ingatkan benda ni biasa aja. Rupa-rupanya benda ni sensitif. At least ada benda-benda macam tu. Ya. Jangan kau kerja memantau sampailah ke sudah, tapi benda-benda macam ni tetap lagi terjadi. Betul. Masalahnya sekarang ni, orang yang buat silap tu, dia lepas tu dia tak buat lagi dah. Mungkin kita harap macam tu lah. Orang lain pula buat silap, tapi diorang tak tahu apa kesilapan diorang. Diorang tahulah yang seorang ni hari tu dah pernah kena, tapi dia kena pasal apa, aku tak tahu. So bila kata kau ada rekod-rekod ni, benda ni semua ni, at least orang lain boleh nampak, oh okay, salah, pakai tudung ni begini contohnya kan. Oh patutlah orang Islam tak bagi ataupun memang haramkan pasal arak ni, rupanya pasal ni. Kenalah ada benda-benda macam tu. Ya. So, jabatan mana yang terlibat, jabatan mana yang wajib untuk buat benda macam ni, fikir-fikir sendirilah. Ya.
Dan akhir kata pepantun, jinak-jinak burung membuk, jinaknya suka duduk berimpun. Dah sedap mabuk-mabuk, boleh pula minta ampun. Dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini tumbler mendidih yang dah masuk dalam list wajib aku bawa merata. Tumbler ni bukan je nampak simple dan cantik, tapi juga korang boleh gunakan terus untuk didihkan air. Korang boleh guna dua cara untuk panaskan tumbler ni, sama ada korang gunakan USB Type-C atau standard plug. Kalau korang guna USB Type-C, korang boleh panaskan up to 45 darjah Celsius, dan kalau kata korang nak full 100 darjah, korang kena gunakan standard plug yang diorang bagi sekali. Anyway, kalau kata korang gunakan Type-C, mungkin dia lambat panas sikit. Kalau kata suhu korang tu belum sampai ke tahap optimum. Tapi bila kata dah makin panas, suhu tu dia akan naik cepat. Kalau kata korang nak konsisten dia laju, korang boleh gunakan standard plug dia. Dekat tumbler ni pun ada bagi guide suhu optimum untuk kegunaan korang. Jadi, korang boleh selaraskan suhu air dia ikut guide yang dia bagi. Kalau guna standard plug, dia punya masa untuk didih tu memang cepat. Lebih kurang dalam 5 minit je. Lepas tu, korang dah boleh terus guna. Tumbler ni pun datang sekali dengan bag. Jadinya mudah korang nak pack up dan juga bawa merata. Nak beli, korang boleh usah link yang aku share.